Okey, sekarang aku nak tunjuk cara nak potong dia. Ni yang aku nampak orang buat lah. Ni yang hasil dia yang tadi. Okey, aku nak tunjuk Jadi aku nampak orang buat macam ni. Potong sini, lepas tu potong sini. Okey, macam tu kan. Kita copy macam ni. Copy dia punya tengah ni. Dia punya apa panggil? Biji ni. Biji ni boleh dikeringkan dan boleh ditanam lah. Di dalam biji ni banyak lagi biji-biji. Nanti aku tunjuk lah. Aku tunjuk satu lagi. Okey, ni satu lagi. Kalau ikut setengah orang dia potong, dia buat macam ni kan. Dia kupas macam ni terus. Betul tak? Siapa yang pernah tanam? Korang kupas macam ni. Macam ni ke yang macam aku buat tadi? Betul tak? Macam ni. Tapi kejadian dia macam ni lah, hancur lah. Biji dia kita asingkan lah. Nanti kita nak tanam, kita keringkan dulu baru kita tanam. Lepas tu yang aku nampak orang buat, yang nampak elok sikit, potong belakang ni. Potong belakang ni. Lepas tu potong tengah sini. Potong sini kan. Lepas tu dia kupas dalam macam ni. Nampak tak? So keluarkan biji. Keluarkan biji dia ni. Alamak, aku buat pun tak apa nak cantik lah. Sama pecah juga lah. Tapi dia jadi kejadian je elok sikit lah macam ni. Dia taklah hancur je tadi kan. Okey, kita try sekali lagi. Mungkin nak kena potong dalam sikit kot. Sini yang kita potong sini. Okey. Lepas tu potong sini. Mungkin alamak, dia pecah jugalah. Tapi okey sikit lah. Nampak? Okey. Dia punya dalam ni pula, kalau kita belah tengah nanti kita kena keringkan, jemur ke apa kan. Okey, tu. Biji-biji ni lah nanti kita boleh tanam. Tahu tak? Korang keringkan sampai dia jadi warna hitam. Biji-biji ni warna hitam kan. Kau keringkan tu, korang keringkan macam ni je. Kau keringkan, korang maksudnya keringkan sebiji ni, tak payah kupas dulu pun tak apa. Bila dia dah kering, dah warna coklat hitam tu, kau kupas, kau boleh terus tanam lah, terus semai. Nampak ni? Banyak ni. Dalam satu biji ni. Nampak? Tu ada lagi. Dia macam durian tau. Dia ada pangsa-pangsa dia. Tahu tak? Nampak tak? Dia ada pangsa-pangsa dia macam durian. Jadi kalau kena, nampak? Satu berapa ulas ni? Banyak. 5-6 ulas. Jadi 5-6 ulas ni boleh jadi 5-6 pokok. Tu nampak? Alhamdulillah. Okey, nanti aku nak proses, nak blender jadi air. Kita blender so tapis jadilah air. Okey. Terima kasih yang mana tengok. Sekian, aku dah tunjuklah cara buat air tu mudah Kau boleh tengok lah kat YouTube ke mana ke cara untuk buat air dia kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.